Pengurusan kewangan masjid kini lebih mudah. Saksikan tutorial lengkap sistem perekodan kami. Layari pautan untuk video penuh. Assalamualaikum dan selamat datang kepada tutorial penggunaan sistem perekodan masjid. Langkah pertama untuk menggunakan sistem ini adalah dengan mendaftar sebagai ahli. Terdapat 3 pelan yang boleh dipilih iaitu Masjid Basic bagi setahun, Masjid Pro bagi 3 tahun dan Masjid Elite bagi 5 tahun. Sebagai contoh, saya akan cuba mendaftar menggunakan Masjid Basic. Tuan-puan boleh masukkan nama masjid, pilih negeri, penanggungjawab dan juga alamat email yang akan digunakan untuk login ke dalam sistem. Dan juga sila masukkan password dan tekan daftar dan bayar. Langkah seterusnya adalah dengan mengesahkan akaun dengan membuat pembayaran. Tuan-puan boleh memilih bayar dengan Toyib Pay. Dan tuan-puan boleh memilih bank dan seterusnya tekan proceed kepada bank rakyat. Dan pada skrin ini tuan-puan akan dipaparkan username dan password. Tuan-puan boleh login ke dalam akaun bank masing-masing dan mengesahkan pembayaran menggunakan OTP. Setelah bayaran diselesaikan, resit akan dipaparkan secara automatik. Tuan-puan boleh menekan cetak PDF untuk menyimpan sebagai rujukan. Selangkah seterusnya adalah kita akan login atau log masuk ke dalam sistem menggunakan akaun yang telah dicipta sebentar tadi. Boleh masukkan semula alamat email dan juga kartu laluan dan tekan log masuk. Sekiranya tiada masalah, tuan-puan akan dipaparkan pasaran dashboard seperti di layar.